Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita pasal ada sebiji Lancer GT lah. So kita tengok belakang. So kat belakang ni ni memang GT lah. GT ni dia punya depan macam Rally Art. Belakang dia beza dengan Rally Art sebab dia satu lubang. Kalau dia dua lubang exhaust, dia dah jadi Lancer Rally Art punya body lah. Sebab Lancer Rally Art ni dia sama juga. So yang di sini kita boleh tengok lah dia punya bonet depan pun dia dah tukar. So, selepas dia datang ke sini dan dia sendiri racun diri sendiri, dia pun nak masuk camp Evo. Dan dia masukkan throttle body yang besar lah. Kemudian dia buat exhaust system, ada extractor kat situ. So, kita siap buat piping exhaust daripada depan sampai ke belakang. Kemudian, dia masih kekal kat CVT. Jadi, kita akan tengok kat sini macam mana dia punya perform. Lepas ni kita remap. Lancer GT ni dia dah best, cuma ECU Inspira lagi power. So, kalau hampa nak remap Lancer Inspira Evo, boleh Roger AFN Performance dekat Sungai Bakap Pulau Pinang lah. Okey. Terima kasih.